Assalamualaikum, kembali ke seat belakang. Di hari ni saya keluar agak awal. Pukul apa pagi tadi? 7.30 macam tu. Sekarang pukul 9.47 dan dah dapat dalam RM30. Baru RM30. Jadi tak berapa nak banyak lagi. Tapi ya, kita carilah berapa yang boleh kita dapat untuk hari ni. Sebenarnya saya target pagi ni dalam pukul 7 tu sampai pukul 12 ke, dalam RM50 ke, saya nak balik rumah. Tapi ya, saya dapat job yang agak jauh selepas ni, hala ke Sungai Buloh. Jadi tak apalah, kita tengok lepas ni kalau ada tempat yang kita boleh berhenti, nak sarapan dulu ke, kita berhenti. Tapi sekarang kita cari dulu berapa ringgit yang boleh kita dapat pagi ni. Target saya 50 lah, 50 sampai ke 12. Tapi baik sampai ke 12 tu dapat 100 pun lagi bagus. Ya, kita tengok abis ni macam mana. Okay, let's go. Sekarang dah di Elmina dan kutipan setakat ni adalah RM50. Sekarang pukul 10.18. Sebelum ke 12 kena cari dalam, kalau boleh saya nak dapatkan 100. Sekarang dah 50, jadi separuh lagi. Jadi 10.18 nak ke 12 dalam 2 jam lagi. Maknanya memang takkan sempat lah. Tapi saya buat mungkin dalam 70 ke. Kalau dapat 70 pun dah okey dah. Jadi ya, let's go. Panas. Ni hari ni akan jadi hari yang mencabar dengan kepanasan berganda macam ni. Lepas tu petang ni hujan lebat. Nak tengok lagi petang. Sekarang pukul 11.30 sudah. Kebetulan dapat job harga yang agak tinggi tadi. Yang nak tengok harga je. Berapa dah total hari ni? RM75 dah setakat ni. Jadi ya, not bad untuk sampai 11.30. Nak lagi RM25 nak capai 100. Tapi ingatkan nak balik selepas lepas pukul 12. Tapi disebabkan saya ni dah jauh, jadi saya pergi makan dulu lah. Apa-apa settle makan, kenyang ke perut dulu. Tak sempat sarapan lagi. Dari tadi menunggu manalah sarapan. Jadi ya, kita pergilah sarapan dulu lepas ni. Tapi tadi bawa pun dah mengantuk yang sangat-sangat. Mengantuk dia tuhri ayang lah juga bawa kereta. Jadi kita berhentilah sekejap. Alhamdulillah, berhenti lah sekejap, pergi makan dulu ke, berehat sekejap. Kita akan sambung petang nanti. Okay, jadi ya,